Nabi berpesan kepada kita, hidup di dalam dunia ini ada benda-benda yang menyebabkan kita ini jadi jahat, jadi tak ikut perintah agama. Apa dia? Tahu tak? Harta. Tu kena jaga molek. Kerana ramai dah pejuang-pejuang Islam rebah di tengah jalan kerana harta. Orang mengaji ni kitab penuh rumah, rebah harta. Boleh syarah habis, boleh dobik habis, penuh ni kitab, harta. Rebah tu. Kerana manusia ni dia tak boleh, kalau sebut harta dia jadi jahat, dia jadi tak cukup, dia jadi tamak. Pasal apa? Tu application wajib ada pada manusia. Manusia ni bukan kosong jasad dengan tulang kan? Dia banyak app dalam. Antara app dia tamak dengan harta dunia. Lepas tu kita kena berhati-hatilah. Sebab apa? Sebab kalau bincang maulud semua baik belaka. Kalau bincang kenduri kahwin anak melakar semua elok belaka. Tapi kalau nak bagi faraid tu dia membujur lalu melintap patah, hang lalu dengan hang pun tebas. Kopiah atas kepala, ridak atas bau, bak harta minta maaf. Semua jadi naga racun. Nabi kata, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, labtarasa lisahuma kama qala." Andainya setiap seorang manusia Allah beri 2 bukit daripada emas, nescaya tidak akan cukup. Mereka akan minta bukit nombor 3. Tak kira orang Sungai Petani, orang Terengganu, orang mana, dia ni tak cukup. Bila cukupnya, ma yamla'u fahu ila turab, tidak akan cukup penuh mulutnya melainkan tanah. Mati baru tak mau. Waktu kita kalau bab akhirat kita jadi tua, kalau bab harta jadi muda. Kalau bab akhirat orang kata Tok Wan, orang duk mengajar di masjid tu pagi kuliah duha subuh nak maghrib, Tok Wan tak pernah pi pun. Daripada muda sampai sekarang tak pi pun. Saya bukan tak minat, tapi tak boleh nak duduk lama lah. Jadi sakit pungkok. Tak boleh duduk lama kat kuliah sakit pungkok. Bila tu? Bab akhirat. Tapi kalau harta ada tak sakit pungkok? Tak ada. Asyaikhu syabun fi talabil mal. Orang tua jadi muda kalau dalam bab merebut harta benda. Jadi ambil pengajaran lah. Kita bukan saja-saja nak masuk syurga dengan lagu etiket. Kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi ada asbab. Asbabnya iman dan amal soleh.